Bila ada masalah kewangan, tahu tak apa yang perlu buat dulu? Apa perkara pertama yang anda perlu semak? Guru saya cakap, jika ada masalah kewangan, perkara pertama yang anda perlu semak adalah cash flow ataupun aliran tunai. Jika cash flow anda negatif, anda sebenarnya semakin miskin setiap bulan. Kalau tak betulkan segera, kewangan anda ada potensi jadi lebih parah pada masa depan. Cash flow negatif maksudnya perbelanjaan anda lebih besar dari pendapatan. Kalau kurang faham, cara kira cash flow mudah je, iaitu jumlah pendapatan tolak pembelanjaan sama dengan cash flow. Kalau setiap bulan negatif 100, maksudnya setiap bulan hutang bertambah RM100. Cukup setahun, hutang bertambah ke RM1,200. Punca kenapa ramai yang dah kerja lama tapi hutang je yang bertambah adalah sebab tak jaga cash flow. Cash flow yang baik adalah positif, walaupun hanya RM1. Pendapatan RM3,000, pembelanjaan RM2,999. Baki RM1. Positif. Maksudnya, setiap bulan makin kaya RM1. Jadi, penting untuk semak cash flow dan pastikan ia kekal positif. Jika negatif, buat sesuatu dengan segera sebelum parah. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Teruskan follow saya.